Ketika masuk ketek-ketek awak ke yo banyak kenangan nak sana ha. Dan sampai kini terkona juga. Ketika awak ketek-ketek dulu kan namanya anak-anak kojo kan bagi-bagi aja. Malojang-lojang aja kan kenyiak sama jo anak jauh ha. Jadi pada suatu hari dan jo kawan-kawan lain bersuruh jo rumah tua. Rumah tua ko yo angker pun nak nampak. Tapi namanya ada anak-anak awak ingin tahu kami hampiri. Tu mancik tu bacigok ke dalam. Lah nanado di dalam agak. Penasaran awak kan? Sedang cigok-cigok tu bersorak kawan. Aduh Billy. Dia lari sado. Tobang ambu ada lari sado. Tu bertanya ke kanti tu. Ya bona tempat dia ambil itu. Romena. Hitam. Dia kanti tu. Ya bona lah gua beduto orang tu. Ya bona gua. Jauh leh itu penasaran ni kami ke bertanya kanti tu. Bertanya bona ke kanti tu. Iyo nampak dia hitam tu bah. Tapi entah iyo ada indah entah perasaan dia aja. Itu pula kan dia. Ingatlah balik kion. Itu kami sama-sama. Ada level sama tiba sabagak balik. Kami amping kion balik. Tentu lambek-lambek mamping bercigok ke dalam rumah tu balik. Tu sorak pula kan cik lagi. Jin. Lari dah kami sado balik. Tapi ada kanti seorang mengacik. Encik dulu. Nonton tu jin tu jahit leh. Bisa jadi jin tu jin Islam. Betul ni kawan. Yo puluk deh. Awak ingat lah kiun. Kok yo bona lai jin Islam nyo. Entah bisa anda awak berkahwin jinyo. Tu kami cikgu lah balik kiun. Balik lah kiun balik. Pandang yang mana kat dalam isi rumah tua tu. Sudah itu ndak ada nampak apa tio leh. Ndak binyo leh nak nampak cakol takah hanya lah poi ke antah bahala ke. Tapi nanti dan terkona aja sampai kini baalah nan jin Islam gua sebenar gua. Iyo ado agak Romena Bertanduk hanya agak. Baalah Romena. Lah eloknya kawak agak. Sampai kini terkona-kona aja dan sana. Kau ado dan sana nali ado pengalaman bersua jo jin Islam. Lagi ada komentar di bawah deh. Lah